Hari ni aku nak makan dekat Sepah Penyet. Dia dekat depan Masjid Kampung Ulu, Aus Al-Fatin. Tu Sepah Penyet. Nice, tempat cantik. Rekon. Aku nak double check. Cukup tak ni? Pakai kat. Kita nak order. Tak bagi saya ayam Sepah Penyet set D satu, ayam gepuk set D satu, bakso satu. Ayam ni Syuib kata banyak ni. RM1.50 kat Ya, satu. RM1.50. Okey, ayam bergas kan. Akak bagi saya Blue Lagoon, Pink Paradise dengan kopi satu. Ambil gambar biar. Macam best kat masa. Jom, ambil gambar. Itu dia. Ni sambal besar pedas, tak ada letak biji gajus tahu petak. Tak hancur. 15. Perapan yang cukup cantik. Tak hancur. Sambal yang gepuk padu kan. Alright. Sambal yang banyak. Panas. Kaki ayam, leher ayam, kulit ayam, tonggeng ayam, hati ayam, sekali.